Assalamualaikum. Dukun sentuh ada? Assalamualaikum, Duk. Hei. Aku dah agak ada orang datang. Mesti ada orang datang dia. Aku ni pandai. Tuk, saya datang ni ajak-ajak tu. Kau diam. Aku dah tahu penyakit kau apa. Apa tu? Aduh, Kau kena buatan keling kau ni. Ha? Kau kena buatan orang keling kau ni. Betul tu. Betul. Kau kena buatan orang keling. Kau perasaan tu. Kau kencing kubur dia. Tapi tak baik kita dah 2-3 hari lah. Saya punya mata ni. Antum suruh tengok sikit tu. Ya Allah. Tok ni kena pakaikan peti menyambau. Kau buka. Pasal kau pakai cermin mata, muka kau nampak buruk. Kau buka tu. Tok ni tu. Tok kena apa? Pedi tu? Pedi. Oh, dah datang. Apa yang datang tu? Setan keling. Setan keling dah datang. Aku ni keturunan Jawa tu. Tok. Itu Tangkap dah bodoh. Itu moyang aku dulu. Oh. Aku orang kata. Aku yang kata, tak payah cakap orang kata. Keturunan lah. Oh. Keturunan buat asap-asap ni. Oh. Jadi apa nak aku buat pada kau ni? Tahu tu mata dia sakit tu. Macam mana nak baik tu? Kau pergi dalam bilik air. Kau kencingkan. Biasa tu. Ha? Biasa tu. Kau tak ada le dalam cawan. Kadang-kadang tu saya boleh gayet tu. Ha? Saya boleh gayet. Wish, kacau setan keling dah kuat tu. Kau ni 2-3 hari jalan lah tu kata. Antum nak tengok saya gayet tak? Ha? Antum nak tengok saya gayet? Kau cuba tunjuk. Okey. Kalau kau. Mana budak ni pergi? Weh, kau pergi cari. Baiklah tu. Macam mana tu? Ya, ikut kau ni. Setan ni duduk kat punggung kau ni. Patut saya tengok tak lawa. Tak lawa juga kampus. Macam mana tu? Bila boleh balik tu? Ke kelas 1. Kau ambil kayu ni. Kau ambil kayu ni. Tak boleh ni. Atuk belum habis cakap. Kau ambil kayu ni. Kau letak dalam akuarium. Lepas tu kau cari. Yang mana ujung, yang mana pangkal. Kalau dia terjatuh ni. Yang ni dia pangkal dia. Ni ujung. Pasal ujung dia berat. Saya lower tu. Cahaya dia tu. Ni. Okey. Baik rumah saya buat tu Okey. Buat 3 malam, berturut-turut. Saya balik gaib tu. Ha? Saya balik gaib. Kau cuba tunjukkan sekali. Sial budak ni. Lebih kuat kuasa daripada aku.